Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini bersama kami bersiaran langsung di Kejohanan Olahraga MSST Jerantut pada tahun 2025, hari yang kedua. Mari sama-sama kita saksikan. Saya Riko Syairi. Saya nak tanya Aidil, berapa lama persiapan Aidil untuk kekalkan stamina dalam kejohanan tahun ni? Persiapan saya untuk kekalkan stamina dalam kejohanan ini, saya training selama 3 bulan daripada bulan Mei sampailah bulan Jun. Bagi Aidil sendirilah, apa cabaran sewaktu berlatih seorang diri? Cabaran bila berlatih seorang diri ni, saya kurang dapat motivasi daripada guru-guru dengan ibu bapa. Faham. Terima kasih Aidil. Bersama saya Hana Safia daripada SMK Padang Sarjana. Boleh saya bertanya? Apakah cabaran terbesar untuk menyertai kejohanan pada tahun ini? Cabaran terbesar saya dalam menyertai kejohanan tahun ini adalah yang pertama dari segi pengurusan masa. Saya selaku pelajar SPM tahun ini, saya agak kesulitan untuk bahagikan masa antara masa latihan dengan juga masa untuk saya ulang kaji mata pelajaran. Dan cabaran kedua terbesar saya adalah apabila saya mengalami kecederaan. Contohnya 2 hari sebelum kejohanan ini, saya mengalami kecederaan pada bahagian hamstring saya dan membuatkan saya tak boleh beri 100% komitmen pada pertandingan ini. Okey, terima kasih. Sekian saja laporan daripada kami. Jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube channel Indra Maya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.